Kementerian Pertahanan MINDEF akan melaksanakan beberapa langkah penambahbaikan dalam sistem dan pendekatan perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM susulan pembekuan dana perolehan pasukan itu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata pendekatan baru itu dipersetujui hasil rundingan dengan Kementerian Kewangan MOF baru-baru ini. Datuk Seri Mohamad Khalid berkata antara perkara dipersetujui ialah setiap jawatankuasa perolehan selepas ini mesti dianggotai wakil merentas perkhidmatan iaitu tidak terhad kepada satu cabang sahaja bagi memastikan ketelusan dan seimbang dalam proses penilaian. Perkhidmatan, maknanya kalau perolehan tu nak dibuat oleh dari segi sebut harga, kalau nak dibuat oleh Navy, dia mesti ada daripada perkhidmatan lain sama ada udara ataupun darat dalam jawatankuasa itu. Beliau berkata bagi perolehan peralatan dari luar negara, ia mestilah dilakukan secara tender terbuka di peringkat antarabangsa terlebih dahulu bagi mengelakkan pelibatan ejen yang boleh menyebabkan peningkatan kos. Pada 16 Januari lepas, Perdana Menteri mengarahkan semua keputusan perolehan ATM dan Polis Diraja Malaysia yang terkait dengan isu rasuah dibekukan sementara sehingga proses perolehan dipatuhi sepenuhnya. Pembekuan itu dibuat berikutan kontroversi yang melanda ATM berkaitan isu rasuah dan salah guna kuasa yang membabitkan beberapa bekas pimpinan tertinggi.